Ramai orang fikir nak kaya kena tunggu gaji banyak atau berniaga besar. Tapi hakikatnya, kekayaan bermula dari menyimpan sebahagian daripada pendapatan kita. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Ini asas penting dalam kewangan. Bila kita konsisten menyimpan sedikit setiap bulan, walau 1 ke 2 gram emas atau RM100, lama-lama simpanan tu bertambah dan membentuk aset yang kukuh. Ramai yang tak mula menyimpan kerana fikir duit tak cukup. Akhirnya duit masuk, duit keluar, tiada simpanan. Bila berlaku kecemasan atau peluang pelaburan datang, kita tiada perlindung kewangan. Hasilnya mudah, utamakan menyimpan sebelum membelanjakan. Contohnya, mula simpan emas melalui akaun Gap. Sistem auto debit, pastikan gram bertambah setiap tanpa kita rasa terbeban. Setiap hari berlalu, harga emas berubah. Mulakan simpan emas hari ini dengan RM100 sebulan melalui akaun Gap. Langkah kecil konsisten ini cukup untuk membina aset dan masa depan yang selamat. Okey, baik tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai. Jumpa anda di next video.